Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Encik Amir dan rakan-rakan sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan kami pada kali ini. Hari ini, kami akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus BMM B1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu yang bertajuk Kritikan dan Pemikiran. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan kritikan dan pemikiran berdasarkan pemilihan karya sastera yang kumpulan kami pilih. Semoga pembentangan ini dapat memberi manfaat serta menambah pemahaman kita semua tentang kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Nazim Haikal bin Muhammad Nasir dan bersama saya ialah rakan-rakan sekumpulan saya iaitu Nur Iman Julia dan Nik Nur Alia. Untuk tugasan kali ini, kami telah menjalankan kajian serta perbincangan mengenai tajuk tugasan soalan yang kami dapat, iaitu dalam tugasan yang kedua. Dalam pembentangan ini, kami akan mengupas beberapa aspek penting berkaitan dengan tajuk yang dipilih, termasuklah pemikiran dan pemikiran. Diharapkan pembentangan ini dapat membuka minda kepada yang melihat pembentangan kami kali ini dan memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman kita semua tentang kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Baiklah, untuk soalan tugas yang kami dapati, secara berkumpulan anda dikehendaki untuk membentangkan kritikan sastera terhadap hasil karya sastera yang anda pilih dan merumuskan pemikiran yang terdapat dalam karya tersebut. Baiklah, berdasarkan soalan tugasan yang telah dinyatakan oleh rakan kumpulan saya sebentar tadi, saya akan terangkan tentang pengenalan terlebih dahulu. Sastera Melayu ini telah dikaitkan dengan zaman tradisi yang amat signifikan dengan karya-karya seperti pantun, puisi, syair, slogan, nazam dan gurindam. Namun, kesemua kesenian tersebut bukan sahaja berfungsi untuk tujuan hiburan, malah berperanan sebagai saluran komunikasi tradisional dalam masyarakat. Kesenian sastera Melayu seperti syair, cerita rakyat dan seni rakyat merupakan alat komunikasi tradisional yang dikenali sebagai sastera lisan. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan sebuah karya agung dalam kesusasteraan Melayu, iaitu Syair Perahu yang dikarang oleh Hamzah Fansuri, seorang penyair sufi yang terkemuka pada abad ke-16. Syair ini bukan sekadar sebuah puisi biasa, tetapi mengandungi falsafah yang mendalam yang mencerminkan unsur tasawuf dalam kehidupan manusia. Melalui perlambangan perahu, Hamzah Fansuri menyampaikan mesej mengenai perjalanan rohani manusia dalam mencari hakikat ketuhanan. Dalam pembentangan kami kali ini, kami akan membincangkan latar belakang penulis, tema utama dalam Syair Perahu, gaya bahasa yang digunakan, serta nilai dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada karya ini. Diharapkan perkongsian kami pada kali ini dapat membantu kita semua memahami dan menghayati keindahan serta keunikan syair ini dalam konteks kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Seterusnya, kita pergi kepada karya pilihan kami. Karya pilihan kami iaitu Syair Perahu yang dikarang oleh Hamzah Fansuri. Siapakah Hamzah Fansuri? Hamzah Fansuri ialah seorang pujangga Melayu Islam pada zaman kegemilangan Aceh. Beliau dilahirkan di Barus, Sumatera Utara. Beliau terkenal sebagai seorang penyair dan ahli tasawuf. Pada zaman tersebut, ajarannya sempat ditentang oleh Syekh Nuruddin Al-Raniri dan Abdul Rauf dari Sengkil. Sultan Aceh pula mengarahkan buku-buku karangan Hamzah dibakar. Hamzah mempelopori genre syair di dalam kesusasteraan Melayu. Beliau menulis Syair Perahu, Syair Burung Pungguk, Syair Dagang, Syair Sidang Fakir dan Syair Burung Pinggai. Selain itu, beliau menulis kitab Sarab Al-Ashikin dan Asrar Al-Arifin fi Bayan Ilmu Al-Suluk Wal-Tauhid. Baiklah, saya akan bentangkan latar belakang Syair Perahu iaitu syair karya sastera pilihan kumpulan kami. Latar belakang yang pertama adalah konteks sejarah dan budaya Melayu. Syair Perahu berasal dari tradisi sastera Melayu yang sangat kaya, terutama dalam bentuk syair, pantun dan gurindam. Pada masa itu, syair ini sering digunakan untuk menyampaikan pesanan moral, nasihat dan refleksi kehidupan seharian. Syair ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu pada abad ke-19 atau lebih awal dari itu, yang hidup dengan interaksi yang erat dengan laut, perdagangan dan pelayaran. Latar belakang yang kedua adalah pengaruh Islam. Seperti kebanyakan karya sastera Melayu klasik,
Seperti yang kita tahu juga, syair perahu juga dipengaruhi oleh ajaran Islam. Banyak syair-syair dalam tradisi ini mengandungi unsur keagamaan, termasuklah dalam pengajaran moral dan kepanduan hidup. Dalam konteks syair perahu ini, perjalanan hidup yang penuh cabaran dan ketidakpastian dihubungkan dengan konsep tawakal, iaitu berserah kepada Tuhan, keimanan dan penerimaan terhadap takdir. Dalam menghadapi ombak kehidupan, individu diajar untuk tetap percaya dan bergantung pada Tuhan. Dan latar belakang yang ketiga adalah pengajaran moral dan falsafah hidup. Syair perahu mengandungi nilai-nilai moral yang mendalam, dan ia mengajarkan tentang kesabaran, ketabahan dan ketekunan dalam menghadapi segala dugaan hidup. Perahu yang mengharungi laut itu boleh dilihat sebagai simbol perjalanan hidup yang penuh cabaran. Dia juga di mana individu perlu berusaha dengan gigih, bertahan dan terus maju meskipun berdepan dengan pelbagai rintangan. Nilai-nilai seperti tawakal, ketabahan hati dan keimanan kepada Tuhan turut dijadikan panduan hidup dalam seharian hidup kita. Jadi, karya yang kami pilih ialah Syair Perahu. Untuk sinopsis, Syair Perahu karya Hamzah Fansuri merupakan sebuah syair sufi yang menggunakan metafora perahu sebagai simbol perjalanan hidup menuju ke Tuhan. Syair ini menasihati manusia agar tidak lalai dalam kehidupan duniawi yang penuh dengan tipu daya. Sebaliknya, perlu mempersiapkan diri dengan ilmu dan amal soleh sebagai bekalan untuk menghadapi akhirat. Hamzah Fansuri menekankan kepentingan mengenal diri dan mencapai makrifat, iaitu kesedaran hakiki tentang Tuhan. Dengan nada yang bersifat peringatan, syair ini mengajak pembaca untuk menjauhi sifat tamak, hawa nafsu serta kesenangan dunia yang bersifat sementara, kerana kehidupan yang sebenar hanya dapat dicapai melalui penyucian hati dan pengabdian kepada Allah. Baiklah, ini merupakan keratan syair yang menjadi pilihan kami, iaitu Syair Perahu. Jadi, berdasarkan soalan yang kami peroleh, kami perlu mengkritik sastra yang kami pilih, iaitu sastra Syair Perahu. Terdapat 6 asas kritikan sastra yang akan kami terangkan berdasarkan sastra yang kami pilih, iaitu Syair Perahu. Baiklah, mengikut tajuk ini, kritikan sastra terbahagi kepada 6 jenis. Yang pertama, kritikan sanjungan. Kedua, kritikan teguran. Ketiga, kritikan saranan. Keempat, kritikan pendekatan. Yang kelima, kritikan penganalisian. Dan yang terakhir sekali, kritikan penilaian. Berdasarkan ke-6 kritikan yang telah disebutkan dan dinyatakan sebentar tadi, saya akan ulaskan dan terangkan 2 kritikan dalam asas kritikan sastra. Selebihnya akan diulas dan dibentangkan kepada rakan-rakan saya sebentar lagi. Kritikan yang pertama yang saya akan ulaskan adalah kritikan sanjungan, di mana sanjungan ini merujuk kepada pujian ataupun penghargaan yang diberikan kepada seseorang, sesuatu atau bahkan suatu konsep dalam bentuk yang penuh dengan keindahan bahasa dan seni. Dalam syair, sanjungan biasanya digunakan untuk mengungkapkan rasa hormat, kegaguman ataupun pengagungan terhadap pihak yang dipuji, seperti tokoh yang dihormati, sifat-sifat mulia atau bahkan alam dan kecantikan. Pujian ini disampaikan dengan cara yang indah dan berirama dengan bentuk dan aturan syair yang digunakan. Baiklah, kita pergi kepada kritikan, iaitu kritikan yang pertama adalah kritikan terhadap kehidupan dunia yang sementara. Syair ini mengkritik kehidupan dunia yang fana dan menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Contoh yang saya boleh ambil berdasarkan kritikan ini melalui rangkap yang kedua yang berbunyi, wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Di mana rangkap ini menekankan bahawa hidup di dunia ini adalah sementara dan harus mempersiapkan diri untuk ke akhirat kelak. Seterusnya, saya akan terangkan
melalui sanjungan terhadap nilai spiritual. Syair ini memberikan sanjungan terhadap nilai-nilai spiritual seperti tauhid dan keimanan. Hal ini tercermin dalam penggunaan metafora, iaitu metafora perahu sebagai simbol kehidupan yang harus diarahkan dengan iman dan pedoman yang tepat. Contoh yang saya boleh berikan adalah melalui rangkap yang ketiga, iaitu hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Rangkap ini menekankan pentingnya pedoman spiritual dalam kehidupan dan dalam diri seseorang. Kritikan sanjungan yang kedua adalah sanjungan terhadap kebijaksanaan. Syair ini juga memberikan sanjungan terhadap kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Contoh yang boleh saya berikan adalah melalui rangkap yang keempat, iaitu perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Melalui rangkap ini mengajarkan pentingnya persiapan dan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian hidup. Asas kritikan sastera yang saya akan ulaskan atau bentangkan adalah kritikan teguran. Kritikan dan teguran dalam syair ini seringkali digunakan sebagai cara untuk menyampaikan pesanan moral ataupun nasihat kepada masyarakat. Biasanya, kritikan ini ditujukan untuk memperbetulkan perbuatan atau sikap yang salah, tetapi disampaikan dengan cara yang halus ataupun puitis dengan penuh makna. Syair ini dengan sifatnya yang berirama dan berstruktur memberikan kesan yang mendalam dalam menyampaikan sesuatu teguran. Kritikan yang saya boleh ulaskan melalui kritikan teguran ini adalah kritikan terhadap masyarakat dan ekonomi. Syair ini mengkritik masyarakat yang terlalu fokus pada kekayaan duniawi sehingga melupakan kehidupan di akhirat. Hal ini tercermin dalam nasihat untuk tidak terlalu tamak dengan harta dan wang. Contoh yang saya boleh berikan adalah melalui rangkap yang ke-26 yang berbunyi, karangan ini suatu madah, mengarangkan syair tempat berpindah. Di dalam dunia janganlah tamak, di dalam kubur berkhalwat sudah. Melalui rangkap ini menekankan pentingnya tidak terlalu terikat dengan kehidupan dunia sehingga melupakan kehidupan di akhirat kelak. Seterusnya, melalui kritikan teguran ini, teguran yang saya boleh berikan ataupun ulaskan adalah melalui teguran terhadap kegagalan menghadapi cabaran. Syair ini mengibaratkan kehidupan di dunia ini adalah sebagai perjalanan di laut yang penuh dengan ombak dan karang. Teguran ini diberikan agar manusia tidak lemah dalam menghadapi cabaran hidup dan selalu mempersiapkan diri dengan iman yang kuat dan utuh. Contoh rangkap yang saya boleh berikan adalah, ketahui olehmu hai anak dagang, riaknya rencam, ombaknya karang, ikan pun banyak datang menyarang, hendak membawa ke tengah sawang. Melalui rangkap ini, di mana kita boleh lihat syair ini menerangkan kita untuk mengingatkan pentingnya persiapan diri dan kekuatan dalam menghadapi sebarang ujian yang akan dihadapi oleh kita dalam hidup seharian. Baiklah, yang ketiga pula ialah kritikan saranan. Kritikan merujuk kepada pandangan atau ulasan yang menilai sesuatu karya sama ada dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Dalam konteks syair ini, kritikan juga boleh merangkumi aspek bahasa, gaya penulisan serta kandungan syair tersebut dari sudut falsafah dan keagamaan. Saranan pula merujukkan kepada cadangan atau nasihat yang diberikan untuk memperbaiki atau mempertingkatkan sesuatu aspek dalam karya. Dalam syair perahu ini, saranan juga boleh berkaitan dengan cara penyampaian mesej supaya lebih mudah difahami oleh masyarakat yang moden. Jadi, untuk kritikan
Dalam syair perahu ini, pertama ialah penggunaan bahasa klasik yang sukar difahami. Syair perahu ini menggunakan bahasa Melayu klasik yang mungkin sukar difahami oleh pembaca zaman kini, terutamanya yang kurang biasa dengan kosakata yang tinggi. Contohnya, perkataan seperti faru, majma'ul bahrin dan mutmainah mungkin memerlukan penjelasan tambahan dan seperinci. Untuk seranan pula, penyusunan semula dalam bahasa moden. Untuk memudahkan pemahaman dalam generasi kini, syair perahu juga boleh diterjemahkan atau disusun semula dalam bahasa Melayu moden tanpa menghilangkan keindahan dan maksud asalnya bagi syair ini. Contoh, menggantikan istilah klasik dengan padanan moden tanpa mengubah makna utama. Baiklah, yang keempat pula ialah kritikan pendekatan. Kritikan ini merujuk kepada kaedah atau teori yang digunakan untuk menganalisis dan menilai sesuatu karya sastra. Setiap pendekatan mempunyai fokus tersendiri sama ada dari aspek isi kandungan, bentuk, makna atau konteks sosial dan budaya. Baiklah, yang pertama, pendekatan moral dan keagamaan. Maksud di sini ialah pendekatan ini menilai karya sastera berdasarkan nilai moral dan keagamaan yang terkandung di dalamnya. Ia melihat bagaimana sesebuah karya menyampaikan ajaran agama, nasihat moral dan juga panduan hidup seseorang. Contoh dalam syair perahu, dalam syair ini Hamzah Fansuri menasihatkan manusia agar meninggalkan kehidupan hal-hal duniawi yang bersifat sementara ini dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Misalnya dalam bait berikut, sediakan perahu tak kalah hidup supaya kelak tidaklah hanyut, menghindar dunia janganlah takjub, senantiasa ingatkan maut. Setelah kawan-kawan saya menerangkan 4 jenis asas kritikan, kini saya akan menerangkan asas kritikan yang seterusnya, iaitu asas kritikan yang kelima, kritikan penganalisian. Kritikan penganalisian adalah proses penyelidikan mendalam terhadap karya sastera untuk memahami dan mengetahui keadaan sebenar karya tersebut. Proses ini melibatkan penghuraian dan penganalisian aspek-aspek seperti bahasa figuratif, struktur cerita, motif, citra, watak, pemikiran, perlambangan, nilai, sudut pandangan, aliran dan ideologi yang terdapat dalam karya tersebut. Pendekatan ini memerlukan pengkritik untuk menguasai bidang sastra, memahami teori yang digunakan dan memiliki ilmu bantu yang relevan agar analisis yang dilakukan mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Di dalam kritikan penganalisian yang saya peroleh daripada syair, yang pertama, perumpamaan perahu sebagai tamsil kehidupan. Syair ini menggunakan perahu sebagai metafora untuk menggambarkan perjalanan hidup manusia. Perahu melambangkan tubuh dan jiwa manusia, manakala laut mewakili kehidupan manusia yang penuh dengan pelbagai cabaran. Sebagai contoh, dalam rangkap yang kedua, wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Penggunaan perahu sebagai simbol menekankan pentingnya menjaga diri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi rintangan hidup. Rangkap ini juga mengingatkan kita bahawa kehidupan ini penuh dengan ujian dan kita perlu mempersenjatai diri dengan ilmu dan iman untuk menghadapinya. Dalam konteks ini, laut melambangkan dunia yang penuh dengan pelbagai ujian dan godaan, manakala perahu melambangkan tubuh dan jiwa yang perlu kita persiapkan dengan baik. Selain daripada contoh yang pertama, dalam rangkap ketiga, terdapat metafora yang menggambarkan pentingnya alat perahu sebagai pedoman hidup.
Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Penjelasan, di sini alat perahu merujuk kepada pedoman hidup seperti ilmu dan amal soleh yang perlu dijaga dan dilaksanakan untuk memastikan perjalanan hidup yang lurus dan selamat. Dengan menjaga dan menggunakan alat perahu ini dengan baik, seseorang dapat mengharungi kehidupan dengan penuh hikmah dan mencapai tujuan hidup yang sebenar. Melalui penggunaan perumpamaan ini, syair mengajak pembaca untuk merenung dan memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan serta mempersiapkan diri untuk perjalanan hidup yang penuh dengan cabaran. Yang kedua, penekanan terhadap kalimat tauhid sebagai pegangan utama. Syair ini menekankan pentingnya kalimat tauhid La ilaha illallah sebagai dasar dalam kehidupan beragama. Contoh penekanan terhadap kalimat ini terdapat dalam rangkap yang ke-12. Lengkapkan pendarat dan tali sao, derasmu banyak bertemu musuh, selebu rencam ombaknya cabur, la ilaha illallah akan talian teguh. Penjelasan, dalam rangkap ini, La ilaha illallah akan tali yang teguh diibaratkan sebagai tali yang kukuh, menunjukkan bahawa dengan berpegang teguh pada kalimat tauhid, seseorang dapat menemukan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai rintangan hidup. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak terpesona oleh harta dan hal-hal duniawi kerana semua itu bersifat sementara sahaja. Melalui penekanan ini, syair mengajak pembaca untuk merenung dan memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan serta mempersiapkan diri untuk perjalanan hidup yang penuh dengan cabaran. Asas kritikan yang terakhir atau asas kritikan yang keenam ialah kritikan penilaian. Kritikan penilaian merujuk kepada proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu seperti karya seni, pendapat atau tindakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan tersebut. Istilah kritik berasal dari bahasa Yunani kritikos yang berarti dapat didiskusikan, yang diambil dari kata krinian yang berarti memisahkan, mengamati, menimbang dan membandingkan. Kritikan penilaian. Berikut adalah analisis mengenai kekuatan dan kelemahan dalam syair perahu. Kekuatan yang pertama, penggunaan simbolisme yang mendalam. Syair ini menggunakan metafora perahu sebagai perlambangan tubuh manusia yang mengharungi lautan kehidupan, iaitu perjalanan kehidupan manusia. Perjalanan perahu melambangkan perjalanan spiritual manusia menuju Tuhan yang penuh dengan rintangan dan cabaran. Yang kedua, penyampaian nilai-nilai religius. Syair ini syarat dengan nilai-nilai keagamaan seperti kepentingan solat, zikir dan tawakal kepada Allah. Syair ini mengingatkan pembaca tentang kehidupan sementara di dunia dan kepentingan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang seterusnya, iaitu akhirat. Yang ketiga, gaya bahasa yang indah. Gaya bahasa yang indah. Penggunaan rima dan irama dalam syair perahu ini menambah keindahan sastranya. Gaya bahasa Melayu klasik yang digunakan dalam syair ini menonjolkan kehalusan dan keindahan budaya Melayu pada zamannya. Yang terakhir, keempat, kedalaman makna tasawuf. Syair ini mengandungi ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam, mengajak pembaca untuk merenung dan memahami hakikat kehidupan serta hubungan dengan Tuhan. Seterusnya, kelemahan yang terdapat dalam syair perahu. Yang pertama, bahasa klasik yang sukar difahami oleh pendengar. Penggunaan bahasa Melayu klasik mungkin menyukarkan pembaca moden untuk memahami makna sebenar tanpa bantuan penjelasan atau terjemahan. Yang kedua, penggunaan simbolisme yang kompleks. Simbolisme yang mendalam dan kompleks memerlukan pemahaman tentang konteks budaya dan keagamaan pada masa itu yang mungkin tidak dimiliki oleh semua pembaca pada masa kini. Yang ketiga, panjang dan pengulangan. Terdiri daripada 40 bait, syair ini mungkin dirasakan panjang dengan beberapa idea yang berulang yang boleh mengurangkan tumpuan pembaca.
Yang keempat, konteks sejarah yang terhad. Beberapa rujukan dalam syair ini berkaitan dengan situasi sosial dalam keagamaan pada zaman Hamzah Fansuri yang mungkin kurang relevan atau difahami oleh pembaca masa kini tanpa pengetahuan sejarah yang mencukupi. Jadi, itu sahaja daripada kami tentang asas kritikan penilaian dalam syair perahu. Jadi, antara pemikiran yang kami boleh dapati berdasarkan syair perahu ini ialah yang pertama, perjalanan spiritual menuju Tuhan, di mana perahu ini melambangkan jasad manusia, sementara perjalanan di lautan menggambarkan perjalanan rohani menuju kepada Tuhan. Manusia perlu mempersiapkan diri dengan ilmu dan amal agar selamat dalam pelayaran kehidupan. Yang kedua, kepentingan ilmu dan amal. Dalam syair ini, Hamzah telah menekankan bahawa ilmu dan amal merupakan bekalan utama dalam perjalanan spiritual. Tanpa ilmu dan amal, seseorang akan tersesat di lautan kehidupan ini. Pemikiran yang saya boleh ulaskan dalam syair perahu karya Hamzah Fansuri ini adalah melalui pemikiran dalam aspek keikhlasan dan pengabdian. Dalam konteks tasawuf, ada pemikiran yang mengajarkan tentang keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Perjalanan jiwa yang digambarkan dalam syair ini menekankan betapa pentingnya pengabdian kepada Tuhan, di mana segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, tidak kiralah ujian itu besar ataupun kecil, ini merupakan adalah sebahagian ataupun separuh kehendak Tuhan yang harus kita terima dengan penuh ketulusan dan ketabahan. Tak kisahlah kita, saya sebagai contoh, saya sebagai seorang pelajar, contohnya ujian perlu membuat kerja yang banyak, itu adalah sebahagian kecil lah ujian yang kita perlu terima dengan tulus. Pemikiran yang kedua adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Syair ini juga mencerminkan tentang pemikiran pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan rohani. Dalam Al-Quran juga telah dinyatakan bahawa kita sebagai seorang umat Islam perlulah seimbang dalam kehidupan seharian melalui dunia dan akhirat. Kita tidak boleh kejar dunia saja. Kita perlu seimbangkan kedua-duanya sekali. Pemikiran yang seterusnya yang terdapat dalam syair perahu, kematian sebagai peringatan. Karya ini menekankan bahawa kehidupan di dunia ini bersifat sementara sahaja dan kematian adalah sesuatu perkara yang pasti akan berlaku. Oleh itu, manusia diingatkan untuk sentiasa mengingati kematian dan mempersiapkan diri dengan bekal atau amalan yang cukup untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam syair ini, tubuh manusia diibaratkan sebagai perahu yang mengharungi lautan kehidupan, di mana perjalanan tersebut penuh dengan rintangan dan cabaran. Hamzah Fansuri menasihati agar manusia memperkuat perahu mereka dengan bekalan iman dan amal yang cukup serta menggunakan pedoman yang benar supaya dapat mencapai pulau keselamatan di akhirat kelak. Pemikiran yang terakhir, kewaspadaan terhadap godaan duniawi. Syair ini mengingatkan pembaca untuk berhati-hati terhadap godaan duniawi yang bersifat sementara sahaja seperti harta dan kekayaan yang dapat menjauhkan diri seseorang dari tujuan spiritualnya atau tujuan hidupnya yang sebenar. Dalam syair ini, kehidupan manusia diibaratkan sebagai sebuah perahu yang berlayar di lautan dunia yang penuh dengan rintangan dan godaan. Fansuri menasihati agar manusia tidak terpedaya dengan godaan dunia seperti emas dan harta benda kerana semua perkara itu tidak bernilai langsung di akhirat kelak nanti. Beliau juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri dengan bekal iman dan ilmu untuk menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan cabaran agar tidak tersesat atau karam di tengah jalan. Dengan menjaga keseimbangan dan fokus pada tujuan akhir, seseorang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sejati di akhirat kelak. Sekian dari kami tentang pemikiran dan kritikan terhadap syair perahu. Jadi, ini merupakan rujukan-rujukan yang kami gunakan sepanjang kami menyiapkan tugasan ini.
Baiklah, sebagai kesimpulannya, syair perahu karya Hamzah Fansuri menggambarkan bahawa perjalanan hidup yang penuh dengan cabaran dan pencarian spiritual. Melalui simbol perahu dan laut, penulis menyampaikan mesej tentang ketahanan jiwa, usaha yang berterusan dan pencarian kebenaran, khususnya dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Syair ini menekankan pentingnya kesabaran, keyakinan dan kekuatan batin dalam menghadapi rintangan hidup serta mencapai kedamaian yang rohani.